Salam sejahtera. Hari ini saya nak sentuh tentang isu bayaran balik cukai atau tax refund. Pada tahun 2024, rekod kutipan cukai mencecah RM184.8 bilion ringgit, tetapi peruntukan asal untuk bayaran balik cukai hanya RM2 bilion atau sekitar 1% daripada hasil sahaja. Kemudian digandakan kepada RM4 bilion untuk tahun 2025 selepas kekalahan teruk Pakatan Harapan dalam PRU Sabah. Pada Ogos 2025, Kementerian Kewangan juga tidak memberi jawapan jelas mengenai jumlah keseluruhan tunggakan bayaran balik cukai dalam jawapan bertulis rasmi Parlimen. Baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata bahawa beliau akan segera menggandakan peruntukan kerajaan untuk bayaran balik cukai daripada RM2 bilion kepada RM4 bilion sambil mengaku bahawa jumlah itu masih tidak mencukupi. Kenyataan tersebut merupakan satu pengakuan jelas bahawa isu tunggakan bayaran balik cukai ini amat serius dan telah menzalimi jutaan pembayar cukai. Ini bukan isu kecil. Ini bukan isu teknikal, tetapi ini isu keadilan kepada rakyat. Kerana wang bayaran balik cukai bukan wang kerajaan. Mengikut undang-undang, ia wajib dipulangkan segera kepada rakyat dan syarikat yang terlebih bayar, bukan bergantung kepada peruntukan kerajaan, bukan ikut suka hati dan bukan secara ansuran dalam tempoh 4 tahun. Menahan wang rakyat dengan sengaja adalah salah dan ia bukan cara mengurus fiskal negara yang betul. Lebih membimbangkan, cara atau kaedah yang digunakan sekarang adalah terbalik. Semua kutipan cukai dimasukkan ke akaun kerajaan dahulu. Kemudian LHDN pula terpaksa menunggu peruntukan daripada kerajaan untuk bayar balik atau refund sedikit demi sedikit. Sepatutnya bayar balik dahulu kepada pembayar cukai dan hanya baki bersih selepas refund dipulangkan itu dihantar ke akaun kerajaan. Ini baru asas pengurusan cukai yang betul. Pengakuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini juga menguatkan pandangan yang pernah saya suarakan sejak Ogos 2025 bahawa LHDN perlu dijadikan sebuah badan bebas yang berlapor terus kepada Parlimen seperti amalan di negara-negara maju. Selagi LHDN diletakkan di bawah Menteri Kewangan, selagi itu timbul persepsi bahawa ia boleh disalahguna sebagai alat politik untuk menghukum musuh dan menekan pengkritik. Kita tidak mahu LHDN menjadi political weapon. Kita mahu ia menjadi institusi yang adil, profesional dan bebas. Saya juga mencadangkan kadar faedah bagi bayaran balik cukai lewat dibayar dinaikkan daripada 2% kepada 6% atau sekurang-kurangnya 2% lebih tinggi daripada kadar bond kerajaan yang kini sekitar 4%. Kenapa? Kerana selagi kadar faedahnya terlalu rendah, selagi itulah kerajaan berdepan godaan untuk menggunakan wang rakyat ini sebagai pembiayaan murah tanpa izin untuk menutup angka defisit dan hutang sebenar. Bila faedahnya tinggi, barulah kerajaan ada insentif untuk memulangkan wang rakyat dengan segera, bukan menangguh berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya. Isu ini bukan soal politik. Ini soal hak rakyat dan integriti fiskal negara. Jadi, kerajaan perlu berterus terang. Berapakah sebenarnya jumlah tunggakan ini? Dan bilakah ia dapat dilangsaikan sepenuhnya? Mohon dipertimbangkan pandangan saya ini dan menjawab segala persoalan yang timbul demi rakyat, demi negara. Terima kasih.